Kiraan sperma anda normal, pergerakan sperma normal, tapi bentuk sperma tidak normal. Adakah ini bermakna anda tidak boleh dapat anak? Tidak. Morfologi ialah bentuk sperma. Makmal kira berapa peratus sperma kelihatan normal. Tapi nombor ini tidak tepat. Hasil boleh berbeza antara makmal. Ramai lelaki subur pun dapat keputusan abnormal. Jika bilangan sperma dan pergerakan baik, morfologi tidak normal, tidak menghalang kehamilan semula jadi. Ramai lelaki dengan morfologi rendah tetap jadi bapa. Dalam IUI, kadar kehamilan sama walaupun morfologi rendah, asalkan jumlah sperma bergerak cukup. Dalam IVF, morfologi rendah sahaja, bukan sebab terus guna ICSI. IVF tetap boleh berjaya. Garis panduan kata, jangan buat keputusan hanya kerana morfologi. Ulang ujian di makmal yang baik. Lihat jumlah sperma bergerak, gaya hidup dan faktor kesuburan pasangan. Kalau morfologi rendah tapi yang lain normal, jangan risau. Ini tak bermakna terus kena IVF. Ia tidak bermakna anda tak boleh dapat anak secara semula jadi. Ia hanya satu bahagian cerita.